Panas SPRM bongkar pegawai imigresen terlibat counter setting. Mereka simpan RM1.5 juta dalam tabung haji dan ASB. Tak cukup dengan itu, barang kemas bernilai RM60,000 dan wang tunai hampir RM14,000 turut ditemui. Semua hasil daripada rasuah. Allahu Akbar. Guna kuasa di kaunter untuk settle masalah dengan duit kopi. Inilah punca sistem negara rosak bila rasuah jadi budaya. Kita kena tegas. Tolak rasuah. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Hari ini orang Islam tak laksanakan perintah Allah dan tak takut pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah takut jadi miskin, takut tak ada apa-apa, takut duit tak cukup, takut tak dapat makan, takut tak dapat minum sedap-sedap. Itu yang kita bimbangkan. Takut tak dapat kereta mewah, takut tak dapat kediaman yang besar. Itu yang kita takut. Sebenarnya kehidupan kita ni, kita kena takutlah macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Bukannya kita takut akan dunia ni hanya sementara dan akhirat itulah selama-lamanya. Tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak cari amal, dan pengakhiran kita ni kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak bolehlah nak ikut suka hati, buat apa yang seperti mana orang kafarah tu buat. Jadi kita kena tegaslah, tolak rasuah tu dan selamatkan umat Islam, selamatkan negara kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, follow dan share video ni, save lah untuk lebih banyak isu semasa.